Contoh kat sini ada pipe kan, yang tak ada dia punya lighting luar rumah kan. Boleh ambil lampu solar jenis ni guys, baru dia sampai. Okey, apa yang korang dapat, satu dia punya device ni. Ni dia punya lampu guys. Lampu dia jenis bulb bulat ni kan, warna putih. Ni dia punya solar panel. Kegunaan outdoor lah. Dia siap bagi satu remote ni guys. Dekat remote ni korang boleh set timer. Lepas tu dia ada mode dia, yellow, red dengan white ni. Okey, dia ada yellow, red dengan white. 3 color dalam satu masa. Memang cantik Pastikan dia terdedah dengan cahaya matahari lah. Bila siang dia akan mencas, malam korang dah tak perlu nak risau ya. Dia akan automatik hidup. Kat belakang dia ni ada 2 tempat bergantung ni. Korang boleh drill korang punya dinding batu tu. Just tampalkan saja lah. Contoh kat sini ada pipe kan. Boleh letak kat sini. Ada cahaya nak ambil wuduk ke, nak basuh kereta ke malam, nampak dia punya pilih. Macam ni aku dah gantungkan. Korang nak warna merah boleh, putih boleh, yellow boleh. Kalau korang beli banyak kan, rumah korang banyak tiang kan, beli banyak. Memang cantik guys. Tak perlu fikir-fikir nak wiring ke apa ke. Menggunakan solar, bateri built in. Boleh tekan link kat bawah.